panggil dia tu kan ni. Encik lah. Dekat soalan tuan. Oh tuan eh? Kalau kau nak encik, soalan pun encik kot. Hafiz tanya, kau nak bagi tak ni kat dia? Ambil Suat. Ambil je lah. Apa ada lebih lagi? Sebelah lah. Baru ni Ani sebalik.
boleh start. Boleh. Okay, Assalamualaikum. Cik, pagi. Cikgu Hamidi. Saya Muhammad Zairul. Ini kawan saya daripada Divisi Teknisi. Di sini kita akan membuat dan beberapa soalan tentang isu integriti guru dalam pelajaran di sekolah barat. Jadi yang ni you buat sekarang untuk lecture nanti. Okay. So tanpa membuang masa soalan yang pertama adalah tentang tema isu tidak akademik. Soalan dia pada pandangan tuan-tuan, bagaimana SPRM memantau dan menguruskan kes penyelewengan akademik dalam institusi pendidikan, khususnya di sekolah menengah. Okay, tapi sebenarnya pada soalan pertama so saya bukan jualah kaitan dengan integriti ni. Saya tak tahu konteks sebenarnya dalam konteks penyelewengan SPRM menurut SPRM dan juga paham publik. Saya rasa perbezaan kat situ. Tapi sebelum jawab soalan, saya nak sikit definisi tentang integriti sendiri lah. So sebenarnya kalau diorang tengok integriti sebenarnya lebih kepada kalau kita lihat nak ini pada sebab integriti ini luas tau. Maksudnya luas ini kita tengok apa-apa sifat. Maksudnya boleh bagi apa-apa sifat jujur, bukan prinsip moral, etika, betul, tidak konsisten pun. Maksudnya tak ada satu lihat maksudnya tak ada pemantauan. Contoh tunjuk okey. Macam mana nak cakap? Okey, you kena buat assignment tesis ni kan. Contoh. Of course literally tak nampak. Tak ada maksudnya saya ada dalam grup tak directly dari so dia buat mengikut apa-apa tentang temuan syarat-syarat yang telah diberikan. Ni integriti. Tak. Dia faham tak? Okey. So kalau kita buat konteks integriti ni macam saya dia buat jujuran. So saya bercakap nak saya tak nak menipu amanah. Maksudnya setiap contoh tanggungjawab yang diberikan tu maksudnya maksudnya tak menyelewengkan lah. Okay. Ketulusan dari segi ketulusan ni maksudnya tak mengingati perkara yang patut diorang tangkapkan. Okay. Orang kata tu definisi ialah dalam konteks guru pula contoh orang guru yang berintegriti so tak memberi apa-apa secara legalisasi. Yes, everyone. Maksudnya, of course, ada orang yang dia pergi, ada orang yang tak pergi secara mulanya dia kerja tau. Kadang-kadang sikap dia tak kenal yang tak kenal jadi kadang-kadang orang kata mungkin akal dia sudah membuat dia akal semua kan. Ada sudah akal ni tapi sebab kata dia bagaimana tak nak cakap semua ni. Kata cikgu yang tak suka ada lain dalam kelas tau. Sekarang saya sendiri kan tak silap saya base exam tau. Dia base lain model dalam kelas. Dari segi AGB semua akan mempengaruhi pada dia masalah. Balik soalan lain tadi. Okey. Jawapannya tadi itu maksudnya bagian-bagian SPRM memantau dan meneruskan penyelewengan akademik. Okey. Untuk saya tahu SPRM dia hanya kuasa kan. Kata penyelewengan ada salah-salah kuasa yang sifat-sifat yang ada okey, untuk penyelewengan salah-salah kuasa yang bersifat ibadahnya. Okey. Ini SPRM dia unik. Kalau you tengok kita di SPRM ni di semua agensi kementerian diwajibkan
menyuburkan unit integriti. Okey. Unit integriti dia bertugas untuk menguasaskan 6 fungsi utama. Dia ada aduan, kesahan, tata tertib, pengukuhan stabiliti, pematuhan dan juga tadbir urus. Okey. Di bawah yang cakap tadi betul sekolah menengah dia duduk di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Dia dasar dan orang kata dasar dan polisi. Contohnya ada aduan yang kuasa yang tak bersifat yang dia akan salurkan kepada unit integriti. Unit integriti inilah yang akan turun ke ada betul-betul dan menyiasat guru-guru yang terlibat lah. Kalau ada guru-guru, kalau pelajar-pelajar lah, kalau kerjakan yang semua tak mesti guru-guru kan. Maksudnya dia orang yang tinggi. Okey. Selain daripada itu kaedah pengetahuan adalah sebab ini integriti ini dia akan tumbuhkan saluran aduan yang boleh menyebabkan mana-mana pihak masuk ke tengah sekolah semua guru di sekolah boleh menyalurkan aduan kepada sebarang salah satu yang tidak bisa bersifat yang ni kepada yang ini lah. Okey. Itu jadi pengetahuan untuk menguruskan kes yang okey. Selain daripada itu, bila terima aduan, okey, ML ni dia ada orang kita kementerian tau. Okey, dia akan buat kesalahan maksud siasatan dalam of course kita tak akan pergi strictly empat ambil dia kata tak go and investigate first. Betul lah kelemahan ni and fair lah. Kadang-kadang orang kata kelemahan ni hanya sifat sakit hati, ada senang apa semua. Jadi sesuatu yang kemudian sahih ke tidak sahih, pemahaman aduan apa isu kaitan tu. Sekiranya sahih, unit yang sama-sama dia kata dia lalu tiap kita pada peran awam pada maksud situ dia ada beberapa kesalahan masuk kita tidak amanah, tidak bertanggungjawab, kurang bercakap, kurang berusaha, macam-macam lah. Jadi semua ni tuduhan pengalaman yang kepada amaran ringan lah. Lepas tu turun pangkat, turun gaji, tu adalah untuk hukuman. Boleh faham tak sekarang? Itu satu. Ada beberapa soalan boleh faham okey. Lepas tu bila mana pergi pada kesalahan saya kira dia dapat orang kata pelakuan integriti atau pelanggaran itu disebabkan dia kata sistem dan polisi. Contoh tak ada tetapan khusus untuk urusan atau mengambil tindakan pembunuhan tersebut. Maksudnya ada problem tak ambil urus. Jadi kita akan buat aturan dan kita akan lakukan sistem dan polisi prosedur dia untuk tata cara kerja urusan dengan tersebut. Selain kita ada peraturan yang buka kuasa lah untuk guru-guru ni. Kalau kita dia kena menuju pada diri lagi sebab yang lebih dan isu-isu dalaman kan. Jadi peraturan buka kuasa ni akan cek segi pematuhan dan players. Sama ada perlu tak perlu. Selain pada itu dalam integriti ini juga berdasarkan aduan orang timur dalam tahun 80 berdasarkan common problem ini kena ada masalah yang selalu berbangkitkan kepada polisi. Okey. Dia pun akan buat satu proses education. Education ni maksudnya dia akan select guru, contoh guru
macam mana guru mengetua ke, apa penyerokanan haiwan pelajar ke, ataupun guru yang mengajar kelas. Jadi yang problem maksudnya daripada situ akan merumuskan target selected targeted officer ni untuk bagi dia panggil ceramah dan pendidikan kesedaran. Okey, dia faham tak? Okey, itu satu lah. Itu dari kawalan ataupun pemantauan SPRM lah dalam menguruskan kes penerimaan akademik ni. Okey, satu lagi kita melalui unit pendidikan masyarakat kita juga ada buat program ni akan mahasiswa anti rasuah. Faham? So amal ni sebenarnya tertentu pada mahasiswa di ITA dan PTS. Faham? Okey. Sebagai seorang guru ni apa lah datang daripada Universiti Soalan Idris, Mata. Jadi daripada sebelum jadi guru lagi kita dah bagi kata pendedahan berkaitan dengan perkara berkaitan dengan rasuah lah. Apa itu rasuah kefahaman, apa itu integriti, dan kesedaran bagi sejak awal sebelum mencebur dalam bidang pengetahuan. Dan sebelum jadi pendidik itu adalah salah satu yang terbaiklah untuk tembok utama. Boleh? Boleh. Apa nama Zahrul? Zahrul. Yo ambil kos apa? Dari kita orang business management and human resource. Semua business management. Semua. Tapi kenapa pilih tajuk saya kenapa pilih tajuk integriti tenaga pengajar? Masa cerita dalam briefing itu dia ada banyak sebenarnya. Dia tentang berkaitan dengan rasuah lah. Ada yang dah ambil, ada yang belum ambil belum. Ini komen saya lah sikit. Soalan gua ni lebih pada soalan dalaman, bersifat dalaman. Bab penyelewengan dan saluran kuasa dalam tarifah atau SPRM ni sebenarnya penyelewengan yang melibatkan seorang guru dipertanggungjawabkan untuk meneruskan dana atau contoh fund dana untuk menambah kasih untuk bantuan pelajar yang di dan semua keluarga PWP. Tapi dia tak bagi pelajar, jangan bagi separuh lagi dia ambil. Itu contoh tu penyalahgunaan bahasa yang SPRM asas untuk tujuan pertuduhan jenayah. Anda faham? Salah satu lagi contoh dalam kata untuk buat uruskan sebuah kelompok lihari sekolah. Tak kisah buku ke nak bank ke nak beli pakaian budak ke apa semua sudukan kalau semua ni. Contoh dia latih syarikat yang berkaitan dengan keluarga dia. Yang mana cikgu tu dapat keuntungan, ahli keluarga dia dapat manfaat keuntungan hasil dia position dia tu. Itu selalu masalah tarifan atas SPRM atas SPRM dia bukan hanya salah kuasa. Contoh orang kata macam yang bersifat bukan jenayah ni untuk pilih kasih. Itu bukan bersifat jenayah, morally wrong, legally right. Siapa legally right? Tetap ditulis sebagai kesalahan buat tak. Faham? Tapi memang salah dari moral. Itu tadi integriti itu. Integriti itu yang saya cerita tadi itu luas. Faham? Okey. Untuk tema yang kedua tentang penyalahgunaan kuasa dan pilih kasih dalam pendidikan. Soalan yang kedua, pandangan Puan apakah bentuk penyelewengan kuasa yang sering berlaku di sekolah menengah berkaitan integriti guru? Okey, dalam ini penyalahgunaan kuasa yang sering berlaku. Okey, saya speaking
siasat lah senang. Okay. Kita tengok dia berkait rapat dengan ini. Okay. Seorang guru ni ataupun tenaga pelajar di sebuah sekolah agama. Okay. Dia ni saya tak pasti. Dia tengok kita pengaruh dengan dia masa TikTok ke apa semua. Sebab apa TikTok ni lah dia share benda-benda yang baik-baik kan, benda yang indah, benda yang seronok, benda kemewahan. Jadi sebagai seorang guru mungkin saya tak pasti apa sebab dia mungkin terpengaruh dengan faktor media sosial ni. Jadi dia ni ada buat kerja luar selain pada mendidik, selain bekerja sebagai seorang guru. Bila mana dia buat kerja luar ni, saya tak nak sebut nama tau, sebab masih bicara di mahkamah, kita tak nak dia akan mengganggu gugat perjalanan kes ni. Okay. Jadi bila dia ni buat kerja luar, jadi masa yang sepatutnya diperuntukkan ataupun kerajaan bayar gaji dia untuk mengajar selalu digunakan untuk tujuan personal. Maksudnya bagaimana aja lah. Sedangkan dia dekat sekolah, apa yang berlaku? Dia akan ambil MC cuti sakit tu, tapi dia palsukan kadang-kadang doktor ni. Ya faham. Jadi dia menggunakan CJ dia cuti sakit palsu. Dalam hal ni dia walaupun integriti masalah integriti, okay, sebagai tak jujur lah. Patutnya hari ni dia betul-betul you kena masuk kelas mengajar murid, tapi hari ni you ambil MC. Ambil MC ni bukan saya tahu, ambil MC ni dalam keadaan yang banyak dalam hari-hari ni. Jadi apa yang banyak maksudnya pelajar tertinggal dari segi akademik ni. Segi gaji, kerajaan bayar gaji tu, sedangkan perkhidmatan tak dapat. Kita tak ada, kerajaan tak dapat pada sekolah, dapat pada dia yang sepatutnya mengajar. Pelajar tak dapat perkhidmatan dia yang sepatutnya menjadi tenaga pengajar lah untuk subjek tertentu di sekolah-sekolah tersebut. Jadi dalam kes ni dia akan jadi kesalahan di bawah 471 kanun kesihatan. Kita tengok 471 ni memukakan keperimaan palsu sebagai tulis kepada dia punya majikan dia, ketua sekolah. Boleh faham? Itu antara kesan-kesan dia lah. Itu salah satu contoh kes lah. Itu ada satu kes lagi, kita dapati seorang guru ni dipertanggungjawabkan dengan dana bantuan pelajar PhD lah. Dia panggil dana My Kasih Foundation, di sebuah sekolah ni. Yang sepatutnya dia adakan kepada pelajar-pelajar yang orang kata kurang bernasib baik. Maksudnya keluarga dia ni di kalangan yang agak kita kata susah lah. Namun sebahagian kecil saja diadakan, sebahagian yang lain digunakan untuk belajar. Dan kita tidur bahawa pecah mana dalam erti kata jenayah ini. Maksudnya dia breach of trust. Dia bukannya konteks pecah mana macam dia bagi tugas tapi tak buat. Bukan dia mesti bagi tugas tapi tak buat, tapi ada some value yang sepatutnya pergi ke pihak tertentu, namun pergi ke pihak yang mana perkara tersebut adalah di bawah kawalan dan kuasa dia untuk uruskan perkara tersebut. Faham tak? Konteks pecah mana-mana. Okay. Itu antara yang Sekejap. Sebelum tu saya tengok untuk penyelesaian yang lain ni. Yang tadi saya bagi contoh jenayah tau. Okey. Contoh penyelesaian yang tak berbentuk jenayah ni pula sebagai contoh. Okey. You all sebelum masuk universiti ni ambil SPM kan? Ambil collaboration tak? Ada yang ambil collaboration? Ada tu. Collaboration daripada cikgu sekolah yang lain sama tidak? Tidak. Kebiasaan ni Dua. Kadang-kadang yang
kesalahan-kesalahan moral etik ni yang kata penyelewengan yang tidak bersifat jenayah ni. Contoh cikgu dalam kelas ajar subjek yang sama. Okey, dalam kelas dia tak ajar sungguh-sungguh, faham tak? Tapi dalam tuition dia ajar sungguh-sungguh because of faktor money dia, sebab dia ada buah hasil. Faham tak? Dan dalam tuition you dapat special treatment, maybe titik soalan yang akan naik, okay, you study this area. You faham? Tapi dalam kelas yang normal, yang sepatutnya tugas bagi beliau tak ada lagi macam tu. Itu moral lah, dari segi moral dia tak menjadi satu kesalahan, tapi dari segi moral. Boleh faham? Boleh proceed soalan lagi. Macam saya katakan tadi, pecah mana dalam konteks pendidikan, terutama dalam kalangan guru sekolah. Ini susah saya jawab bila pecah mana jenayah tadi macam saya kata tadi kan. Pecah mana dari sisi konteks pendidikan ni terutamanya nombor 3 ni. Sebenarnya dalam konteks dia berbalik pada apa yang saya katakan tadi. So pecah mana dalam konteks pendidikan sebenarnya berlaku bila mana seorang guru tu dia adalah kedudukan ataupun jawatan dia adalah guru, satu jawatan, kedudukannya mungkin orang kata mengurusi tentang pasal keluarga ataupun apa-apa jawatan yang dia ambil lah untuk mendapat keuntungan pribadi atau menyalahi tanggungjawab profesional. Maksudnya di sini termasuk menyalahgunakan dana sekolah dia dalam PIBG, dana yang saya katakan tadi lah, mengelirukan itu yang bersifat jenayah. Yang kedua, mengelirukan laporan prestasi pelajar. Kadang-kadang ni yang saya kata ni sebenarnya mungkin tak menjadi isu di media sosial apa, namun saya percaya ia masih berlaku. Berlaku ni maksudnya mengelirukan laporan prestasi pelajar ni. Maksudnya macam mana nak cakap, mungkin anak kenalan ataupun melibatkan anak kawan, anak kenalan. Jadi special treatment ni mungkin dia bagi malik sikit, adjust sikit markah lah dari segi itu mungkin berlaku dari segi itu. Dan juga orang kata mendedahkan maklumat sulit pelajar. Maklumat sulit pelajar ni pun satu isu lah. Itu SPRM yang pecah mana ni satu takrifan kita kalau menurut Al-Quran satu jenayah perlakuan yang serius yang boleh disasar oleh SPRM sendiri. Macam mana macam saya kata tadi, penyalahgunaan dana tadi kan. So yang selain daripadanya memang diuruskan oleh pendidik lah. Saya tak jawab soalan. Itu saja ke? Itu saja. Integriti guru sebagai asas kepercayaan dia. Yes. Okey, saya Muhammad Hanif Adli bin Raslan. Saya akan teruskan untuk punya tema keempat, iaitu cabaran guru menegakkan integriti. Okey, soalan dia, pada pandangan tuan, apakah cabaran utama yang dihadapi oleh SPRM dalam usaha menegakkan integriti guru di sekolah menengah? Cabaran utama saya tengok lambat lah.
So sebenarnya macam saya katakan tadi, berkaitan dengan tema 4 ni, cabaran guru yang menekankan diri. Sebenarnya Ustaz guru saja kalau you tengok zaman sekarang, zaman yang perkembangan teknologi ni dah laju ke hadapan. So kalau you tengok ada teknologi AI, so banyak AI ni maksudnya banyak tugas-tugas yang sepatutnya dikendalikan oleh tenaga pakar manusia boleh dikendalikan oleh AI sebagai counter. AI dia ada satu software ataupun AI yang boleh you lambakkan semua invoice, editing, receipt apa semua, and then translate become satu penyataan yang proper termasuk orang ni. So AI juga boleh buat lagu, AI juga boleh buat video, AI juga boleh buat sinopsis. Tengok kan. Jadi kalau saya tengok dari segi cabaran utama sebenarnya dalam bentuk sikap ataupun akhlak sebagai seorang tenaga pendidik lah. Sebab tu SPRM sebenarnya kita dalam usaha untuk membentuk atau menguruskan integriti. Saya nampak di situ yang peranan yang besarnya penubuhan unit integriti lah di kementerian yang menjalankan fungsi pendidikan, mendidik daripada peringkat dalaman lagi lah. So cabaran tu itu satu isu lah. Lalu kedua, dia kata cabaran utama ni, orang kata sikap orang Melayu kita ni sikap takut untuk melaporkan dalam kalangan warga sekolah. Maksudnya kalau kita tengok berlaku satu pelanggaran yang kecil, cikgu suka penting kelas ke apa sajalah isu integriti yang bersifat cikgu ni. Jadi cikgu yang lain yang tak melakukan perkara tersebut, dia tak melaporkan di peringkat awal, dia tak laporkan ni masalah dia kat sini. Dia anggap mungkin perkara ni kecil, isu ni daripada orang lain, dia rasa tak penting. Bila tak penting ni, daripada ni yang akan jadi besar. Ya faham. Jadi tanggungjawab integriti ni sebenarnya tanggungjawab bersama. Sebab apa? Sebab negara kita Malaysia adalah negara kita bersama, kan? Maksudnya teguran ataupun proses untuk kawalan integriti ni harus disertai oleh segenap golongan masyarakat, termasuk guru-guru yang tak melakukan kesalahan ni. Maksudnya kita sikap tutup mata tu kita kena elakkan lah. Kalau kita nak kawal ataupun nak urusan dan kata membentuk integriti yang baik ni. Sebab kalau kita tengok kat sekolah menengah dulu, kenapa dia letak sistem pengawas? Biasa sebab apa? Untuk melaporkan, untuk memantau dan melaporkan perkembangan student, salah laku student ke apa semua. Maksudnya ada kat situ. Jadi unit integriti ni dia akan menunjukkan saluran aduan yang dilayani dan mudah diakses oleh mana-mana pihak untuk melaporkan sesuatu tindakan pelanggaran peraturan ataupun tata kelakuan lah. Okey. Selain daripada itu, kesedaran tentang orang kata rasuah tu sendiri, kefahaman. Sebab apa? Sebab kefahaman tentang rasuah ataupun saluran kuasa tu, definisi publik orang awam dan definisi penguatkuasaan ataupun menurut akta berbeza. Jadi proses-proses ni memang education pendidikan berhubung perkara ni memang kita buat SPM melalui unit integriti tadi. So kalau kita tengok balik, so dari segi ada dari segi yang kata dalam penyiasatan ni lah, penyiasatan kinerja ni kadang-kadang ada tekangan dari segi bukti lah.
documentation, kadang-kadang benda-benda tak ada documentation kan. Dia orang banyak berdasarkan lisan. Saya rasa itu antara tanggungjawab kita lah, cabaran kita lah dalam meningkatkan integriti, melibatkan pelajar ni lah. Selain pada yang saya katakan tadi, kita ada buat daripada awal lagi, bakar guru kita beri pendedahan dah tentang integriti, tentang rasuah, tentang apa semua tu. Cuma orang kata walaupun kita bagi didikan, kita bagi kesedaran, kita bagi juga indirect message melalui tuduhan ke atas jenayah yang dilakukan oleh guru dan dipublishkan dalam surat khabar untuk tujuan deterrent effect. Maksudnya sebagai contoh, menjadi contoh kepada tenaga-tenaga pelajar yang lain yang melakukan perkara yang sama yang masih belum tertangkap, masih tak ada satu yang mengadu. Maksudnya bila baca surat khabar atau apa saya kisah tu mengenai tuduhan melibatkan guru ke tenaga pelajar ni, jadi contoh lah. Maksudnya dia boleh hentikan lah kalau dia nak elak pada terjadi ini indirect message kita panggil. Itu antara ni lah. Namun begitu manusia ni biasalah, kalau kita tanya, saya tanya juga, antara senang dengan susah, you pilih yang mana? Senang kan? Antara kaya dengan miskin, you nak pilih yang mana? Kaya kan? Antara orang kata maksud dia sifat manusia tu, saya nak kata apa, dia plan cenderung ke arah memilih benda yang baik-baik, benda yang senang, benda yang baik, benda yang mudah, tak menyusahkan diri sendiri kan? Sedangkan dalam konteks integriti tu, kadang-kadang bila mana kita dilantik menjadi student, senang ke susah jadi student? Kena CSM, kena buat tesis, betul tak? Susah. Maksudnya mana ada jalan senang? Bila you pilih jalan susah, jalan yang senang ni, maksudnya you try. Maksud itulah dorongan kita tu kan? Jadi di situ saya suka kaitkan dengan akhlak iman. Kalau kita ada akhlak iman yang kuat, kita tak akan buat benda yang tak sepatutnya kita buat, walaupun tanpa orang lain tahu, ataupun tanpa orang lain sedar, tanpa orang lain monitor. Maksudnya kita honest kepada diri kita sendiri. Sebab ilmu ni senangnya, kalau you tiru orang ataupun you copy pada mana-mana, dia ilmu ni suka makan. Pada saya lah, you makan you kenyang, you belajar you pandai kan? Tak ada orang boleh ambil kenyang saya ni, saya makan tadi dapat kat you, tak ada kan? Macam ilmu you dapat ni, saya tak ambil, kata saya pegang ke ambil besok, tak boleh. Maksudnya you belajar, you work hard, you sendiri yang dapat kan? Walaupun dalam satu grup yang duduk sebelah-sebelah, tak perkara yang sama-sama ni, saya cakap dari segi konteks tu pula. Jadi walaupun macam mana pun, walaupun kesedaran ni saya bagi pada you, tapi macam soalan saya tanya tadi, nak senang ke nak susah? Mesti tak senang. Nak cepat ke nak lambat? Mesti nak cepat. Jadi sifat manusia dah cenderung ke arah. Jadi bagaimana kita nak mengekang, melawan diri sendiri supaya kita ni berdisiplin, orang kata menjadi satu manusia yang berintegriti. Tak kisah tenaga pengajar ke, sebagai student ke, sebagai siapa-siapa, maksudnya dalam konteks kajian juga ni sebagai tenaga pelajar kan. Sama, tapi tak semestinya tenaga pengajar saja yang menghadapi masalah integriti. Integriti ni luas lah. Okey. Itu saja. Seterusnya untuk tema kelima pula, pengaruh teknologi dan juga media sosial. Pada pandangan Tuan, bagaimana SPRM melihat risiko penyalahgunaan teknologi dan media sosial
oleh guru sekolah menengah boleh membawa kepada penyelewengan atau pecahan. Yalah, macam saya kata tadi, soalan ni dia tu sikit lah, tapi tak apalah. Okey, dari segi teknologi macam saya kata tadi, ada AI, ada apa semua, perkembangan teknologi. Macam, you tahu apa AI boleh buat? Okay, sebagai contoh, AI ni satu jalan yang mudah tau. You boleh kata pura a question and then no need to conduct any research. Dia akan bagi pada you. Betul? Jadi itu saya nampak risiko penyalahgunaan teknologi lah. Dia teknologi sebenarnya baik. Pada asas dia teknologi ni sebenarnya dicipta untuk membantu kita manusia mempercepatkan proses. Kalau otak kita ni banyak benda nak ingat. Itu ini kadang-kadang kita boleh buat. Tapi because teknologi komputer, teknologi AI apa semua ni, dia boleh storage dia tu banyak kan. Tapi kecerdasan buatan ni ataupun AI ni adalah satu kecerdasan yang sedia ada. You all kena faham. Sedia ada ni maksudnya yang pernah dikaji, yang pernah ditulis ataupun ditemui oleh mana-mana pihak yang lain. Cuma dia hanya kompres dalam keadaan yang cepat, summary, and then bagi you satu cadangan jawapan atau cadangan solving problem, cadangan penyelesaian masalah. Namun itu, kalau kita tengok balik pada soalan tadi, bagaimana sebenarnya melihat risiko penyalahgunaan teknologi media sosial oleh guru sekolah menengah yang boleh membawa kepada penyelenggaraan bencana. Okay. Kalau berbalik kepada konteks guru ni tadi, mungkin kita kata ni saya tak pasti, you all kena rujuk balik unit aktiviti kalau you nak data yang tepat tentang permasalahan ataupun pelanggaran tata kelakuan guru, sebab semua di sana data yang tepat ada di sana. Sebab dia, walaupun saya SPRM, dia orang SPRM juga yang ditempatkan dalam Kementerian Pendidikan Malaysia, tapi kita tak boleh berkongsi maklumat sebenar-benarnya. Sebab macam kata contoh saya lebih kepada penyiasatan jenayah berdasarkan aduan atau maklumat yang kita terima. Okay, you kena faham part tu. Jadi kalau you rujuk unit integriti Kementerian Pendidikan Malaysia, dia menguruskan hal ehwal dalaman, permasalahan integriti dalaman. Dalaman ni maksud di dalaman di Kementerian Pendidikan itu sendiri, dalaman di Jabatan Pendidikan Negeri, dalaman di sekolah-sekolah, termasuk sekolah rendah dan sekolah menengah. Boleh faham kan? Okey. Jadi di sana pula bila mana dia orang terima aduan yang bersifat jenayah, dia akan salurkan ke SPRM untuk tujuan siasatan kes jenayah. Yang mana yang melibatkan aduan yang bersifat pelanggaran tata kelakuan, dia akan kondak sendiri oleh unit pengesahan yang saya cerita pada tingkat awal tadi. Dan seterusnya sekiranya didapati benar ada berlaku pelanggaran tata kelakuan, dia akan kena tindakan ikut sebagai seorang pegawai awam lah. Saya explain tadi. Jadi perkembangan teknologi ni kalau nak kaitkan dengan ni, mungkin guru boleh kongsi soalan perpisahan pada umum. Ni kalau dulu kita tengok sebelum ada internet tu, macam mana kongsi? Hanya kalau kata betul dia kongsi pun hanya sekolah berkenaan, ajar berkenaan, dan tak boleh pergi dalam radius yang besar. Namun dengan perkembangan adanya internet apa semua ni, satu Malaysia lah, bukan satu Malaysia, satu dunia pun boleh lihat dari segi itu. Okey. Selain daripada tu, peranan seorang pendidik ni pun penting. You all berhadapan dengan student-student yang meningkat dewasa, dari segi pengaruh pada pemikiran. Kadang-kadang melalui teknologi maklumat ni, kalau maklumat tu tidak benar pun, tidak sahih, tidak pasti ni dikongsikan, dia akan mempengaruhi pemikiran pelajar, standing, pendirian. Ini pun satu saya tengok satu ancaman jugalah pada penggunaan teknologi tu kan. Jadi
Okey. Kalau kita contoh ada satu, ni contohlah seorang guru berpahaman yang agak berbeza, mungkin kalau contoh dia bagi tanpa teknologi, fahaman ataupun hasutan ni mungkin boleh berlaku dalam kelas tu atau sekolah tu. Tapi kalau kata dengan teknologi ni, dah jadi viral kan, trend sekarang, trend viral apa semua ni dah boleh menghebak kepada sekolah-sekolah yang lain dalam jangka masa yang singkat. Itu ancaman teknologi lah. Selain daripada tu adalah berlaku aktiviti-aktiviti yang lain tu melibatkan kes, melibatkan guru menggunakan media sosial untuk mempengaruhi pelajar secara negatif, macam saya katakan tadi lah. Perkara ni memang SPRM pun kita pantau, bukan sahaja SPRM lah, masuk polis, masuk jabatan-jabatan berkuasa yang berkaitan lah. Pemantauan kita sama, masih kita buat melalui unit aktiviti yang ditugaskan khas lah untuk tackle sektor pendidikan ni. Okay. Ada apa lagi? Saya cakap dulu untuk soalan yang 5 lah. Cuma saya ni special pandangan. Kalau soalan-soalan ni soalan-soalan yang lebih bersifat dalaman, saya nasihatkan you all perlulah, saya tak pasti you all perlu atau tidak, you all boleh try to approach unit integriti Kementerian Pendidikan. Sebab apa? Sebab saya percaya dia mempunyai satu data yang lengkap berkaitan dengan permasalahan semasa melibatkan guru-guru di sekolah, sama sekolah menengah ataupun sekolah rendah lah. Okey, dan dia orang juga akan ada satu trend teknologi berkaitan dengan pelanggaran melibatkan disiplin tenaga pengajar ni lah. Sama ada kalau you all tengok kan kebelakangan kes bully apa semua ni kan, ni benda-benda ni dia ada kait dengan integriti itu sendiri. Sama ada integriti itu di pihak pelajar dan juga di pihak tenaga pengajar lah. Saya cadangkan macam tu lah sekiranya you nakkan spesifik data yang lengkap. Okay, boleh okay. Boleh, terima kasih. Setakat ni itu je lah soalan kita orang tanya. So, setakat tu je. Muhammad Zero. Saya Semester berapa ni? semester 6. Last semester? Bukan, kita orang degree. degree. Ni bukan last semester. Mungkin 8 kot, ada 9 semester lah. Tahun depan lah habis, tahun depan. Course apa tadi? Business management. Business Admin. Business admin and human resource. Semua manusia. You kena tengok tu, dia ada corporate liability ni. Undang-undang terbaru buat SPM ni, you tengok mana-mana peniaga yang praktik corruption activity, peniaga tu boleh kena satu offense di bawah 17 capital A tau, corporate liability. Maksud penting lah dalam buat bisnes ni, mesti sampai memanglah kadang-kadang nak bersaing dengan kompetitor, nak dapatkan projek, nak dapatkan chances job apa semua tu. Nasihat saya jangan praktis rasuah. Kalau you walaupun you bagi bersalah, terima bersalah. Okey? Boleh Okey. Boleh. Apa ni? Hari tu kita orang ada sediakan sijil dengan buah tangan tu. Macam ada sagu hati sikit daripada kita orang. Nak bagi kat Pak Long macam mana ya? Tak.
Tengoklah nanti ni di WhatsApp lah. Okey. Boleh. Okey, itu saja Pak Long. Terima kasih. Terima kasih tuan.